Ramai calon ingat jawapan paling baik dalam penilaian psikologi ialah nampak terlalu baik, tapi sebenarnya tidak. Contoh soalan PTD. Saya sanggup berhutang untuk membantu kumpulan. Pilihan jawapan A. Sangat kerap. B. Kerap. C. Tidak pasti. D. Kadang-kadang. E. Tidak pernah. Untuk jawatan pegawai tadbir dan diplomatik, jawapan yang lebih sesuai ialah E. Tidak pernah. Kenapa? Sebab membantu kumpulan itu bagus, tetapi sampai sanggup berhutang menunjukkan kurang pertimbangan keuangan membuat keputusan ikut emosi, tidak menjaga keseimbangan tanggungjawab diri sendiri. Sebagai penjawat awam, calon perlu rasional dalam membuat keputusan, tahu had kemampuan diri, bijak mengurus keuangan, tidak bertindak secara impulsif. Soalan macam ni sebenarnya menguji pengurusan keuangan, penilaian risiko, integriti dan tanggungjawab, profesionalisme, keseimbangan prioriti. Panel bukan nak calon yang terlalu berkorban tanpa batas. Mereka nak calon yang matang, stabil dan boleh membuat keputusan secara bijak. Sebab tu penting faham bentuk soalan psikometrik dan penilaian psikologi sebenar. Nak lebih banyak contoh soalan PTD beserta penerangan jawapan? Klik beg kuning di bawah.